Seorang wanita yang mengalami sembelit sering kentut dan dibuang dari rumah oleh suaminya. Jadi dia mula diam-diam menggunakan gel perut intensif. Tidak sangka, selepas beberapa hari sahaja, badan telah mengalami perubahan yang menakjubkan. Sembelit, sakit perut, kembung perut, menderita sendiri pun tak guna. Tidak kira betapa teruknya sembelit anda, cuba gel ini untuk melihat sama ada ia berkesan. Pada mulanya saya fikir ia palsu, tetapi ia ternyata benar. Adakah ia begitu kuat? Sama ada anda berumur 30, 40 atau 50, 60 tahun, anda mesti mencubanya sekarang. Hanya gunakan 3 hari untuk rasai perbezaannya, tetapkan standard untuk diri sendiri. Bila badan dah sihat semula, jangan biarkan sembelit berlarutan lagi. Setelah digunakan, anda akan melihat badan anda sangat berbeza dari sebelumnya. Setiap kali anda membuang air besar hanya sedikit, ini menunjukkan bahawa usus tersumbat dengan serius. Perlu memberi perhatian yang teliti, tidak boleh berlengah lagi. Sembelit ringan, sederhana atau teruk boleh guna gel ni. Jika anda sukar membuang air besar, berak sedikit atau najis tersekat di dubur, cuba ini. Jika anda menjumpai produk ini adalah peluang anda untuk meningkatkan kesihatan anda. Orang lain menggunakannya 3 kali sehari, tetapi kita hanya perlu menggunakannya sekali. Tidak perlu membeli melalui perantara, gel dijual terus dari pengilang, penghantaran ke rumah percuma. Gel perut intensif dibangunkan untuk orang yang mengalami masalah perut. Mengandungi banyak bahan berkhasiat perut, membantu julap dan pergerakan usus. Hanya sapukan lapisan nipis ke pusat setiap hari untuk meningkatkan fungsi penghadaman dan berkesan merawat sembelit. Gel ini membantu memperbaiki lemak perut, kembung perut, sukar membuang air besar, nafas berbau, kekeringan, kepahitan, dan najis kering atau tersumbat di dubur. Jika tidak bertambah baik, sila kongsikan tentang gel perut intensif supaya semua orang tahu. Mereka yang kerap makan secara tidak teratur, duduk dalam tempoh yang lama tanpa bersenam, berjaga lewat, bekerja lebih masa dan mengalami sembelit yang berterusan harus mencuba ini dengan segera. Pada masa ini pengilang telah membuka saluran pembelian terus. Ramai yang belum mencubanya telah terlepas peluang untuk membaiki masalah sembelit. Hanya guna sehari sekali, sapukan nipis pada perut dan boleh adjust keadaan di rumah. Jangan lepaskan peluang untuk meningkatkan kesihatan anda. Gel ini bukan sahaja murah tetapi juga berkesan. Ramai orang nampak murah dan lalu lalang. Tetapi saya tidak mahu mengalah, saya mahu lebih ramai orang tahu betapa hebatnya gel perut intensif. Sekali sehari, pati secara beransur-ansur diserap dan bertindak jauh ke dalam usus. Semua produk dihantar terus dari pengilang, dan 1 kotak akan dihantar secara percuma ke rumah anda. Semalam guna sekali. Sepanjang hari buang air besar 4-5 kali. Bukan cirit-pirit, tapi betul-betul mengusungkan sampah dalam usus. Hitam dan busuk, macam tulah. 1 malam cara cepat untuk membuang air besar. Akhirnya aku jumpa untuk kamu. Ini memang betul-betul akan buat kamu berak sampai longkang. Kamu akan rasa macam duduk atas tandas. Perut kecil kau macam dah kena bersih habis-habisan. Tak tipu langsung. Contohnya kalau malam sebelum tidur, kau apply sekali. Kemudian usus kau akan hantar amaran. Memang ganas macam nak pecah perut. Najis tersangkut di LM usus. Oleh si ia. Konstipasi kronik. Oleh si ia. Konstipasi degil. Oleh si ia. Air kencing kuning MCMT. Oleh si ia. Sakit nak berak. Oleh si ia. Mulut pahit, mulut busuk. Tetap oleh si ia. Perut kembung, perut keras. Tetap oleh si ia. Kuat membuka peluh, peluh palsu. Juga oleh si ia. Saya berak sampai 8 kg. Baru faham rahsia sebenar pembuangan najis. Makan pisang tak berkesan. Minum air madu pun tak membantu. Guna ubat tradisional lagi tak berkesan. Malah akan memburukkan keadaan. Tiada sesuatu pun yang boleh serta-merta membuang najis tanpa menyakitkan. Logik sebenar untuk membuang najis adalah memberi kelembapan kepada usus, meningkatkan pergerakan usus, membolehkan sampah dalam badan dikeluarkan dengan semula jadi dan lancar. Jika anda tidak jaga usus anda akan terjebak dalam kitaran yang tidak sihat. Dan pembuangan najis akan semakin sukar. Cara sebenar untuk melancarkan usus dan membuang najis adalah gel Li-Shizen ini. Melancarkan usus, menyelesaikan sembelit kronik. Pihak lain pakai berapa kali sehari? 3 kali. Kita cuma perlu pakai sekali sehari. Mereka beli macam mana? Melalui pengedar tengah. Kita dah buka saluran terus dari kilang. Pos percuma terus ke rumah. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Harga tak sampai 1 hidangan makan. Kalau tak beli sekarang, harga normal balik. Dulu harga lebih 200 Rm. Masa tu tak nak beli. Sekarang 1 botol cuma harga secawan air je. Li-Shizen gel usus khas untuk sembelit.
Ada pelbagai bahan bantu buang air besar. Ekstrak pekat 100 kali ganda. Sehari sekali. Baik untuk sistem pencernaan. Khas untuk sembuh sembelit. Jenama tempatan lama yang terkenal. Bahan bagus, harga okey. Khidmat pelanggan pun power. Beli hari ni, esok dah sampai rumah. Cadangan lebih awal guna, lebih bagus. Semalam saya telah mencuba, dalam sehari saya telah membuang air besar 4 hingga 5 kali. Bukan cirit-birit, ia benar-benar membantu saya mengeluarkan semua sisa dalam usus. Dan ia sangat hitam dan busuk. Untuk radang perut kronik, ia sangat berkesan. Untuk radang perut atropik, ia juga sangat baik. Untuk sakit perut, kembung, reflux asid dan rasa panas, ia semua berkesan. Untuk jaring yang mempunyai lapisan tebal, ia sangat berkesan untuk kembung dan perut berangin. Jika anda mempunyai kulit pucat, mulut pahit atau nafas berbau, cubalah segera. Jika anda mempunyai masalah perut dan melihat video ini, anda sangat bertuah. Jika anda mengalami radang usus kronik, sembelit dan sukar untuk membuang air besar, hanya gunakan produk ini. Jika anda mengalami kesukaran untuk membuang air besar selama 3 tahun atau mengalami kembung dan masalah pencernaan selama 5 tahun, jika anda sembelit dan tidak dapat membuang air besar, cubalah dan lihat hasilnya. Cuba sahaja, anda akan tahu. Hari ini, saya ingin memperkenalkan gendang perut Lisitson kepada semua orang. Jika ia tidak memperbaiki keadaan kembung, masalah pencernaan, sembelit anda, jika ia tidak membantu mengurangkan kekeringan mulut anda, jika ia tidak memperbaiki keadaan sembelit, beritahu orang di sekeliling anda. Kini, pengeluar telah membuka saluran pembelian rasmi. Tiada harga yang melambung, anda boleh membeli 3 kotak dengan harga yang sangat rendah. Cuba 1 kotak merasai kesannya, ia membantu sembelit. Jika anda berkata anda tidak cukup wang membeli Lisitson, kami buka saluran rasmi untuk mereka yang tidak dapat membuang air besar. Kami telah menyediakan produk secara langsung dari pengeluar. Semua orang boleh membelinya. Ramai orang belum mencuba gendang perut Lisitson terlepas peluang memperbaiki. Jangan tangguh lagi. Jika anda tidak dapat membuang air besar atau jika ia sedikit dan tidak bersih, anda boleh menggunakannya. Klik pada pautan di bawah video untuk melihat butiran sekarang.